Assalamualaikum sahabat. Hari ni saya nak tunjuk cara paling mudah untuk buat pulley rig. Barang-barang yang sahabat perlukan cuma ni je. Rolling swivel 2 biji. 2 biji ni satu saiz 4, satu saiz 2. Okey. Lepas tu hanging snap. Beberapa biji magnet. Lepas tu lollipop stick, tali untuk body dia, tali untuk mata, lepas tu mata kain lah satu. Okay. Ini saja barang yang sahabat perlukan. Okey. First step, kita ambil dulu lollipop stick ni, masuk dalam rolling swivel saiz 2 tu. Macam ni. Lepas tu kita bakar hujung dia. Bakar biar dia tak terkeluar lah nanti. Ni bertujuan untuk ganti ke slider bit. Jadi kita tak pakai slider bit, kita pakai ni je lah. Potong. Lepas tu bakar belah sini pula. Kita bakar belah sini, jadi dia tak kena terkeluar lah. Okey, dia jadi macam ni sahabat. Okey, macam ni. Lepas tu kita ikat hanging snap dulu. Ikatlah macam mana cara ikat pun, tak kisah tu. Dah ikat terik. Lepas tu potong lah lebihan ni. Okey. Okey, dah siap ikat hanging snap. Masuk ke biji magnet dulu. Masuk saw magnet. Lepas tu masuk rolling swivel yang kita buat tadi. Bawah, magnet bawah masuk saw je. Magnet belah atas boleh masuk banyak. Masuklah 5 butir. Dia ada sebab dia. Nanti siap kau boleh tahu apa sebab dia kita masuk belah atas tu beberapa biji lebih daripada bawah lah. Okey, macam ni dia kedudukan dia. Belah atas kita letak banyak sikit magnet. Lepas tu last kita ikat rolling swivel hok saiz 4 tadi.
Okey, so body dah siap dah. Ni body untuk pulley rig. Lepas tu kita ikat mata pula. Belah mata ni tali dia kena pendek dari body dia. Lepas tu belah hujung rambut mata tu buat loop je. Buat loop je belah hujung dia. Lepas tu masuk dekat rolling swivel hujung tadi. Hujung body dia. Okey, kini je sahabat. Dah siap. Mudah kan? Sini dekat hanging snap ni nanti kita letak batu ladung. Lepas tu mata tu sakut sini lah. Macam ni. Kita tak pakai clip tu. Kita pakai hanging snap je. Okay, jadi gitu kedudukan dia. Okay. Bila dia jatuh, dia terlepas lah mata kain tu. Lepas tu fungsi kita letak manik banyak belah atas tu, dia untuk jarak ke rambut mata tu dengan body dia jadi gitu. Ni macam ni. Bila nak pakai, nanti tersakut dekat hanging snap ni. Okay, lepas baling, nanti kita baling, dia jatuh ke air, dia terlepas. Jadi manik tu akan jarak ke rambut mata tu. Okey, terima kasih sahabat.